Okey, okey Mak. Minggu ni you punya tema kan, jadi gila di atas pentas. So apa you komen? Jadi orang gila di atas pentas. Dia punya konsep tak boleh move on dengan cinta. Dia macam bagi saya, kalau saya kan dah orang kahwin, saya sangat sayang isteri. Kalau isteri tinggalkan saya, inilah dia. Inilah dia. Tapi tak rasa kelakar ke Mak? Tak rasa kelakar yang buat kau orang macam betul Mak nak buat baju yang koyak rabak dan sebagainya? Saya ni memang kelakar tu semestinya ada dekat dalam saya lah. Tapi saya tadi mencuba sebaik mungkin untuk mempersembahkan sebuah teater. Apa kata Tok Nas, teater itu theatrical. I don't know what's the term, but it's like a theater act. Yeah. So Mak, every hit you dapat ikon semangat nombor 1 Selcom DG kan. So memang orang kata memang rezeki tu you dapat tu setiap minggu. So katanya kalau tak juara pun dapat duit dah. So macam apa komen you? Ini semua disebabkan saya punya peminat sebenarnya. Saya pun tak sangka daripada awal minggu kedua sampai sekarang menang. Diorang memang luar biasa lah, peminat-peminat saya ni. Bukan saja di sini, di KL, The Adam Family, diorang sentiasa datang sini, sentiasa bertanya kabar. Ada juga yang jauh-jauh sebenarnya. Diorang selalu DM saya. Buat persembahan yang terbaik, kita sokong undi. Saya juga nak peserta lain menang. Saya nak diorang menang. So undi lah. Artis-artis kegemaran anda dekat Gegar Bergansa. So mak kata kalau macam lagu tu Mak nak buat vokal tak boleh sangat. So buat dengan watak ataupun something yang kelainan di atas pentas. Sebenarnya ni vokal dah okey 2 hari lepas. Tapi saya punya batuk ni dengan demam, it's building up. Dia dah 4 hari ni. Daripada ni sebenarnya malam ni paling teruk, dia mengganggu. Dia getal nasi bayi tadi. Saya tak terkucil masa persembahan, tapi masa ibunda Heti suruh saya nyanyi balik, digetal kat situ, saya terkucil kat situ. Sedikit sebanyak konsep minggu ni membantu juga lah untuk cover you punya vokal kan. Dia membantu. Dia membantu. Ya. So baru-baru kita tengok di social media kan, you buat kenduri kan, jual selamat ke? Kenduri untuk siapa tu? Jual selamat. Jual selamat lah. Kita ni kalau kita ada sikit, kita selalu buat doa selamat. Ada ustaz ni selalu tolong saya dekat rumah, apa-apa masalah dekat rumah. So bila saya nak bagi dia duit, dia tak nak terima. Lepas tu dia cakap, buat je sedekah. Dan saya punya isteri dari dulu lagi, dia kalau ada duit ekstra, kita akan buat doa selamat atau bayar zakat atau kongsi rezeki kalau ada sikit lah. Yeah. So maknanya kalau macam Mak selalu macam untuk fans Mak sendiri macam mana? Untuk fans saya sendiri, saya dah cakap dekat diorang, lepas ni kalau dah tak busy, mungkin saya kumpulkan diorang semua, kita bersama-sama lah. Maybe we go for a dinner or for a gathering bersama The Adam Family bila dah tak sibuk lah. So macam Datuk Ram tadi kan, maksud Mak asyik terkucil you punya markah dapat nombor 1 kan, so asyik orang pintas je. So macam mana you rasa tu Mak? Nak dapat nombor 1 kan, Mak pun mungkin akan termimpi-mimpi untuk dapat nombor 1 kan. Mimpi-mimpi saya akan buat yang terbaik. Harap-harap batuk ni akan hilang. Minggu depan saya akan cuba jadi nombor 1 insya-Allah. Untuk semua yang menyokong saya. Lagu apa ni? Mengapa perpisahan yang kau pinta? Itu lagu daripada Flybeats. Lagu daripada penyanyi Flybeats sebenarnya seorang Filipina je, Fredo. So memang Mak pernah nyanyi lagu ni? Ini dipilih kepada rakan-rakan artis dalam Gegar Bergansa. Dia yang pilih.
Okay. Alright. Okay, thank you.